Okay, aku dah sampai rumah customer. Okay, kalau tengok bahagian bawah ni, ni dah ada bocor ni tepi ni, karat. Dia aku risau yang ni air ni dia kena pada drain motor. Okay, menitik sendah kena pada drain motor ni. Kalau tengok di sebelah sini nampak kesan air karat. Okay, yang ni kena beritahu customer. Dia buat pun dah ada masalah. Tapi mungkin kalau tukar gearbox mungkin customer ni dia tak setuju ni. Okay, sebab harga mahal lah untuk gearbox. Okay, mungkin dia nak guna yang nak buat yang mana ada ya. Okay, kita cuba berhidupkan dan kita akan beritahu lah. Kalau tukar ni balik, rosak balik, maksudnya dah air ni akan kena pada ni dalam motor ni. Okay, berapa lama boleh bertahan tak tahu. Okay, ada rezeki boleh bertahan lagi. Sebab tanya air tu mungkin dia menitik terus ke bawah. Okay, mungkin tak kena kot pada motor ni. Okay, kita pasang. Okay, untuk pasang ni yang sebelah atas ni kita masukkan ni, masukkan celah ni. Okay, masukkan ke celah ni. Okay, masuk kena tahan dengan tang. Kat sebelah tepi sana. Itu kedudukan dia. Okay, kalau tengok di skru dia pun dah karat. Ni aku ganti dengan skru yang baru lah. Okay, kedudukan dia senang je. Okay, terus masuk dekat tapak dia ni. Okay, semua dah balik tu. Bujur mesej. Cuka hari ni? Tik memeh ke? Bocor ni juga ni hai. Bocor. Bocor dia. Karat. Apa karat dah? Dia apa? Kita bas mula silap paku. Paku dalam poket seluar. Oh, ada paku. Tu jadi got kita sepaku dah lah. Iyalah, satu sekali ni. Sudah lain dah nak kan. Oh, ni pun dah juga lah ni. Hari tu ke tukar. Tak tahu kena titik awal. Kita ambil rumah ni hak lain. Buat lain. Ada apa nak beli tok dari tu hari tengok sat ni. Apa ni? Bunyi dia beli dah ke? Ingat pun nama abang ni.
Kau dia tukar. Kata kena paku. Sebab tuan rumah ni dia buat rumah sendiri, rumah anak dia. Tak tahu pesen ni. Ya ke? Dia tekan. Tak tukar, lagi dia beli. Faham ke? Lain. Lain. Lain tu. Tapak gendah ni dia beli sendiri. Tapak gendah. Beli mana ni? Dia shopping juga. Shopee. Tak kena ni. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Dia jadi tu dah dia dah. Bukan model. Ke model dia ni. Ada tapak. Ni sama. Kali ni tak sama ke? Ya. Boleh masuk tapak ni. Penuh kan dia? Penuh kan dia? Tu ambil orang rumah. Ambil hok second lah. Bukan baru lah. Apa? Nak pergi cari tak pergi kata baru. Dia tiri tu perlu dah. Ni. Kena tahu kena paku ni tak kakak. Apa? Tu tiri tak boleh dah. Yalah. Ya. Kita cak body je. Bila dah hok E1 tak dia hok error tu okey dah. Lepas tu tengok ngeri tak musim. Tu tengok penuh ni gua ada. Ada dua benda jadi. Ya. Dia boleh ada mesin hok sama lu. Ya. Okey. Ani mak atas ni pun. Tak ada. Ni tengok ni hok itu ni. Skru tukar ada hok. Tukar baru. Okey, sekejap saya. Saya betting pada M22. Okey, kita tengok. Kita tes spin. Tu ada bunyi. Bunyi tarik kan? Boleh tak bunyi. Okey, start. Tu dia tarik. Tarik dah. Tadi tak tarik. Keren. Pusing. Boleh pusing tu lah. Okey, ada drum pusing lah. Dia puncanya anak baru keluar belah. Jadi pun. Itu. Ya, sebab tengah saja gerak. Jadi pun jadi masuk ada. Dia mau masuk ada. Ada mampu kan? Ada mampu. Okey, beres selesai. Saya kau